Macam mana IKEA gunakan teknik psikologi untuk penuhkan troli kita. Mission IKEA ni simple. Dia buat semua orang rasa nak renovate rumah walaupun rumah baru cat semalam. IKEA tahu kalau nak jual perabot ni bukan cukup sekadar lawa. Dia kena buat orang rasa kalau aku tak beli sekarang, rumah aku nampak kosong. Jadi dia reka satu marketing plan yang silent killer. Dia buat kedai dia macam maze, dia letak showroom cantik-cantik, lepas tu buat kau jalan ikut flow dia. Asal jalan sikit je mesti nampak macam ni cantik lah. Lepas tu korang pun letak masuk dalam troli. Tapi ada satu masalah. Kalau orang tu terasa macam jauh sangat nak berjalan and orang tu rasa penat, lepas tu dia rasa barang tu mahal, orang tu takkan beli. Jadi macam mana IKEA nak tackle semua rasa malas ni? Teknik psikologi pertama yang digunakan adalah anchoring pricing. IKEA dia letak barang kecil yang harga dia RM3, RM5, RM9 dekat depan, and then kita pun rasa macam murah gila ni. Walaupun pada asalnya kita masuk nak beli satu meja je, tiba-tiba bila kat ujung troli kita dah penuh dengan lilin, ada jam, ada bekas rempah, ada macam-macam lagi. Teknik kedua pula, nama dia social proof. Bila kita masuk dekat showroom IKEA ni, dia memang ada bilik-bilik yang dah fully furnished kan. Bila kita tengok, kita terus macam imagine, bilik aku pun boleh lah jadi lawa macam ni. Ramai orang jadi terikut idea decoration dia walaupun asalnya tak terfikir pun nak beli barang-barang kat dalam bilik tu. And then ketiga, dia gunakan teknik loss aversion. Walaupun perabot IKEA ni kena pasang sendiri, kita tetap rasa puas hati. Nak assemble sampai berpeluh satu badan pun tak apa. Sebab dalam kepala kita fikir, at least aku jimat duit shipping dan juga upah installation. Hasil dia, kau datang IKEA nak beli satu meja, tapi balik rumah dengan meja, kerusi, langsir, 12 lilin, 3 rak buku, ada pinggan mangkuk lagi yang kau sendiri pun tak tahu bila nak guna. So kalau korang perasan kan, IKEA ni dia bukan sekadar nak jual perabot, dia bagi satu bayangan gaya hidup. Dan dia punya genius, kita sendiri happy kena psycho dengan marketing dia. Kita rasa kita ni pembeli yang bijak bila shopping dekat situ, padahal kita tak sedar troli kita dah penuh.